Ada cadangan yang saya setuju, menghadkan kuasa jawatan Perdana Menteri 10 tahun. Kerana kita tahu kalau sampai 22 tahun rosak negara. Saya setuju. Tetapi kita sedang runding untuk mendapatkan dukungan semua parti supaya ada 2/3. Jangan bimbang. Kalau saya, tak mungkin lepas pada 10 tahun. Dan dah 2 tahun pun dah penat dah. Tetapi saudara, dari segi bukan saya malah keadilan dan PH. Kita setuju. Tapi kita harus bina. Ini dia yang dibincangkan soal rundingan dan kesepakatan. Kita kena terangkan dan dengar bila ada kesediaan 2/3, kalau ada persetujuan 2/3, sesi akan datang kita boleh pindah.